So kat sini dah first look untuk Dongfeng M Hero 2 ni SUV off-road terbaru daripada Dongfeng. Jom tengok apa yang best pada SUV ni. Okay, yang M Hero 2 ni dia jenis extended range hybrid REV, di mana korang dapat dalam 687 horsepower dan dia punya range dapat pergi setinggi 1300 km. Kat bahagian depan untuk M Hero 2 ni, dia punya design nampak very sporty, nampak tajam-tajam gitulah. Dan dia punya lampu ni macam seala-ala Volvo kind of punya LED light lah. Dekat tengah-tengah ni dia punya logo tu pun berlampu jugalah. Atas tu pun ada lampu ni probably lampu spotlight dia ada dua. Tapi tengah ni supposed to be ni adalah LiDAR lah. Tapi kita tak pasti untuk spek Malaysia ada tak dapat LiDAR. Dan korang tengok tayar dia ni 20 inci, tetapi dia punya ketebalan ratio dia tebal ni 60 60% ratio. Tengok kat bahagian belakang dia ni ada nampak lampu LED dia macam bentuk cross macam tu. Okey. Dan ada satu spare tayar memang sama saiz dengan tayar yang sedia ada. Okey, kita tengok kat bahagian dalam boot space dia. Petang. Dan korang tengoklah dia punya boot space sangat luas guys. Sebagai kereta off-road ada tersedia sekali tangga lah dan juga railing untuk korang nak simpan barang-barang lah. Okay, dekat bahagian depan lah untuk bahagian driver. So overall colour dia ni memang daripada steering, daripada dashboard, dia punya roof ni colour berwarna purple tu lah. So ni mungkin dia punya signature dia. Kalau tengok dari segi vibe design dia ni pun, dia macam ada combination outdoor plus premium tau. Saya suka dari segi button dia ni. Okay, nampak cukup cantik, okay, dan practical of course. Lepas tu dia punya instrument cluster, saya rasa ni saiz yang standard dalam lebih kurang 8 inci, 9 inci gitu. Lepas tu ada sekali dia punya infotainment screen. Ini saya rasa lebih kurang dalam 15 inci. Lepas tu yang unik satu lagi ialah ada satu macam screen berbentuk jam tau, the rounded screen ni. Tapi ini sebenarnya untuk korang nak change dia punya drive mode. Boleh tengok kat sini, pusing. Lepas tu dia akan keluar kat sini. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang 8 drive mode lah. Ni khas untuk korang nak drive dekat outdoor lah, tempat yang berlumpur ke, tempat yang banyak yang berpasir ke kan. Kat sini ada dua wireless charger, ni ada satu lagi kompartmen korang nak simpan barang, 2 cup holder dan fridge guys. Dekat bahagian dia punya seat yang belakang cukup luas guys, legroom pun banyak space, sebab dia punya wheelbase pun cukup panjang, headroom pun luas, dengan dia punya seat pun saya rasa cukup okey lah. Headrest pun korang boleh adjust untuk long distance punya travel, saya rasa selesa. Dekat situ dah Dongfeng M Hero 2. Apa pendapat korang tentang off-road SUV ni? Boleh komen di bawah.